Okey, Josh. Ya. Senyum je dari tadi. Ya. Inspirasi betul tengok muka dia. Tengok mentor dia bercakap. Okey, Josh. So macam Josh sendiri kan, apa cabaran Josh? Okey. Bila cakap tadi pembangunan sasiar pelajar kan. Maybe Josh sendiri orang kata sedar benda tu lebih awal, sebab tu you join pelbagai you tapau semua lah, kita boleh katakan pasal you kapau semua, sebab you nampak itu ada peluang yang baik untuk you. Nanti once kalau you nak pergi ke universiti ataupun you nak apply kerja after habis belajar kan. Tapi apa pandangan you sendiri, Josh sendiri sebagai pelajar, melihat pelajar-pelajar lain yang tak nampak peluang-peluang ni? Jadi sebab saya rasa kebanyakan yang mungkinlah diorang nampak tapi diorang rasa perkara itu basic. Macam ini kalau keluar dekat sekolah pun boleh belajar. Tapi diorang tak sedar bahawa belajar dekat sekolah dengan belajar dekat luar tu lain. Betul. Sebab bila kita belajar sendiri, macam kita cakap tentang cyber security, banyak sebenarnya. Jadi kita tak tahu bila kita belajar benda tu, adakah kita punya security, privacy selamat? Adakah kita betul cara guna dia? Jadi kita tak tahu dekat situ. Jadi tanpa pemantauan, actually kita susah juga untuk belajar. Jadi bagi saya rasa itu satu halangan untuk orang-orang yang mungkin tak nampak lagi lah. Mungkin sebab diorang kata, tengok TikTok pun boleh. Alah, ada yang ajar aku kat TikTok, mentor. Tapi bagi saya, benda free. Siapa tak nak? Okay, benda free. Saya pun nak. Kalau lah saya boleh balik ke sekolah balik. Betul. Sebab kita zaman-zaman kita tak. Okey, itulah bila kata dari segi pendedahan yang berlaku sekarang kan. Kalau saya tak mungkin saya je ke yang pendiam ke apa ke kan. Tapi saya tengok waktu kita dulu memang kita mana ada teknologi kan. Tak ada pendedahan. Tak banyak lah. Bila sekarang kita tengok semua orang bekerja-kejaran untuk nak dapatkan something dalam diri dia. Nak dapatkan orang kata maybe orang kata title ataupun sebagainya kan. Itu yang kita kejar. Okey. So saya nak tanya kan dekat Josh sendiri kan, sebagai Josh sebagai orang yang biasa berinteraksi dengan depan kamera ataupun mungkin biasa bercakap jadi MC kan, betul kan? Ya, betul. Selalu jadi MC kan? Okey. Apa penggalak Josh sendiri? Penggalak saya sebenarnya pada 2 tahun lepas sebenarnya saya ada seorang senior. Okay, dia sangat aktif sebenarnya dan dia juga seorang MC. Jadi dari situ sebenarnya saya macam kenapa kalau dia boleh, kenapa saya tak boleh? Okay. Jadi saya jadikan dia sebagai penggalak. Saya tanya macam mana nak berdepan, macam mana nak berkomunikasi dan macam mana kita nak menjadi bukan nak menjadi seperti dia, tapi macam mana kita nak mencontohi perjalanan dia. Jadi apabila dia dah melangkah keluar dan saya lihat kejayaan dia dalam bidang akademik juga sangat bagus dan jadi saya rasa saya patut jadikan dia sebagai penggalak dan mencontohi dia lah. Kira dulu introvert ke macam mana? Kiranya dulu saya tak introvert jugalah. Tapi saya rasa saya kata this is a new era. Di mana era yang kita kena ke depan. Jadi saya pernah ajar awak form 1 kan. Dia betul. Form 1 saya pernah ajar dia bahasa Inggeris dan dia memang just macam dia memati je. Tiba-tiba saya tengok pasal form 3 macam wow, Josh. Okay, ini ke yang dulu? Yes. Betul lah, saya perasan. Allah Rabbi. Okay. So kalau macam awak sendiri kan, awak boleh keluar daripada kepompong lah kita kata kan. Mungkin awak ada perkara yang mungkin awak nak share dengan orang kata pelajar-pelajar, maybe bukan pelajar di sini saja. Siapa-siapa je lah yang mendengar podcast ni kan. Mungkin boleh share sikit kan. Saya rasa untuk keluar daripada kepompong untuk pertama kali kita perlukan kekuatan sebenarnya. Sebab bila kita keluar, kita akan dengar pelbagai kecaman. Itu benda yang saya hadapi sebenarnya. Tapi yelah, kita sebagai manusia mesti kita akan down juga bila kita dengar kecaman-kecaman tersebut. Tapi yang kita kena ingat, itu untuk kebaikan kita. Dan kita ada Tuhan di sisi kita. Pandai dia. Jadi kecaman tu tak boleh buat apa kat kita. Diorang cuma kecam dan lihat. Jadi kita yang kena buktikan yang kita boleh jadi macam apa yang kita nak. Suka lah dengan Josh ni. Bagus dia. Elok bawa dia. Awak patut mentor kan. Mentor yang sebelah. Okay. Saya nak tanya sikit lah. Ini bukan nak kata yang isu sensitif. Tapi bila kita kata, orang kata bila wujudnya SRT, betul kan? Wujudnya penjiditalan ni di sini. Pelajar-pelajar yang di bawah pemantauan teacher kan, mereka dapat keizinan tak untuk
Eloklah madam yang tanya. Boleh nak saya tahu juga bagi tahu kan. satu Malaysia, mungkin benda ni dah tahu dah. Cumanya kadang-kadang kita ni, biasalah dunia ni, kalau ada 10 kebaikan yang kita buat, ada satu keburukan yang terjadi, yang keburukan tu lah yang lebih utama. Okay, betul. alright, tak apa. Sebenarnya kementerian ada satu dasar yang dinamakan BYOD. Bring your own device. Okay. Yang mana device itu adalah tablet, iPad, laptop, netbook. Bukan handphone. Okay, bukan handphone. Kenapa bukan handphone? Sebab handphone ni dia sangat-sangat kecil dan boleh disorok dan dia punya keupayaan tu melebihi saiz dia lah. Okay, macam-macam boleh terjadi. Okay. Jadinya memang handphone tak dibenarkan lah. So macam mana pula kami di dalam dasar BYOD tu, macam mana kami laksanakan? Jika sekiranya ada cikgu nak gunakan alat untuk kegunaan PDPC dan murid perlukan alat tersebut, kami ada satu borang. Borang itu perlu diisi oleh guru. Guru sign untuk sahkan. Parent pun sign untuk mengesahkan yang bahawa anak dia bawa device dan tidak ada sebarang garanti. Jika sekiranya rosak ke, jatuh ke, hilang ke, semua di atas tanggungjawab murid itu sendiri. Okay, dan kami maklumkan juga apa kegunaan dia lah. Dan dia akan declare lah apa dia punya device dan sebagainya. Okay, jika sekiranya cikgu tu takut budak tu pegang, okay, cikgu tu boleh je ambil, collect all the device, okay, simpan dalam satu tempat kat satu kawasan bilik ke. Bila waktu PDPC tu berlaku, bagi. Macam saya sendiri pun selalunya budak asrama lah saya gunakan. Budak asrama dia akan bawa, let's say katalah minggu depan saya nak buat tentang animasi. So dia orang balik bercuti Sabtu Ahad tu, saya kata okay, kita akan buat next week animation. So you boleh bawa device. Okay, kalau tak ada device saya boleh bagi pinjam yang di sekolah. Tapi dia pun lebih selesa guna device sendiri. Sebab kan dia orang dah senang, tahu. biasa Dah biasa. Okay, so dia ambil lah borang-borang tu. So pada hari dia orang balik hari Ahad tu, dengan kerjasama warden sangat membantu. Di sini saya kata pasukan. Satu sekolah kena bekerjasama. Yes. So warden dia akan terima device tu, simpan dalam bilik warden sampailah hari Isnin. So hari Isnin dia ada masa-masa dia lah. Tak boleh. Alat tu memang tidak masuk ke dalam dom. Tidak masuk dalam dom. Jadi pada hari Isnin tu barulah budak-budak ni guna dengan saya dan sebagainya. Dan jika sekiranya ada kebetulan ada subjek lain nak guna, why not just go ahead lah. Sebab bila budak-budak tu bawa device, saya memang akan ceritakan kepada HAM saya, pada penolong kanan HAM. Dan saya juga akan cakap dengan kawan kami, ada jawatan kuasa digital. Dan mereka tahu apa ongoing project. So kalau korang nak take the chances, contoh macam Datin Shimi, dia tahu saya sedang bawa device dengan budak-budak ni. So kalau dia mengajar kelas yang sama, so dia akan guna tu kan. Yes. Okay. Saya juga nak cerita berkenaan dengan robotik ya. Saya pada permulaan saya mengenalkan robotik di sekolah ini, saya menggunakan itulah platform Delima tu, just online. Dalam masa sama, saya sebagai seorang guru yang orang kata senior lah, memerhati rakan-rakan saya mana yang ada potensi ke arah robotik. Takkan semua saya nak tapau macam Josh. Alright. Okay, so saya direct. Tak ada. Sebab saya kena ada saya yang kedua dan ketiga. Maksudnya I have to duplicate myself. Kita kena ada. So saya nampak ada cikgu yang berpotensi, which is Cik Mashitah. Okay, dia sekarang adalah guru media sekolah. Guru media dulu dia kenali sebagai PSS lah, tapi sekarang ni guru media ke multimedia? Dia media kalau GPM, guru penjelas media ni, dia sekarang ni kalau ikut dia punya hierarki kerja, di bawah dia PSS, buku teks, ICT pun di bawah dia. Dia media itulah. Itu media. So dia adalah big boss. So di situ sebenarnya dia kena memainkan peranan di mana dia kena collab dengan kami semua ni. That's why kata pasukan. So kenapa Cik Mashitah ni saya lantik, saya suggest dia untuk ambil robotik. Saya cakap dengan tuan pengetua, saya nampak Cik Mashitah ni dia ada potensi dalam bidang robotik. Why not kita angkat dia. Saya setuju. That's why saya kata Tuan Haji Jamil, pengetua saya tu sangat-sangat, saya memang sangat-sangat salut dia lah. Walaupun orang yang dah lagi setahun dua nak pencen, tapi dia faham apa yang kita nak perjuangkan. Okay, fine. So sekarang ni, di mana Cik Mashitah sekarang berada di Google Center. Sedang bawa murid peringkat kebangsaan pertandingan AI. Pertandingan AI. Inovasi lah kan? Bukan. Dia something like inovasi lah. So maksudnya dia orang berkampung selama 3 hari di Google Center, di mana mereka diberi arahan untuk membina aplikasi whatsoever, I don't know lah. Menggunakan AI lah. So Cik Mashitah ni adalah seorang guru muda yang kami sedang polish lah. Tengah polish. Itu satu. Bukan hanya Cik Mashitah, kita ada Puan Cik Amanina, kita ada Cik Suzy. Cik Suzy yang duduk dekat
dekat Dewan belakang tu. Mana? Dekat Dewan belakang. Okay. Dia sebab kebetulan smart classroom yang saya jaga sebelah dengan studio seni. Okay. Saya selalu dengar dia memeting budak-budak. Kenapa dia memeting? Sebab memeting tu maksudnya dia marah lah. Sebab kita mak-mak biasa memeting kan. Sebab dia cuba nak bagi budak-budak ni faham soalan seni. Kan seni dia punya arahan kan. Saya sendiri pun benda lah kau nak ni. So dia ambil Google punya gambar, dia cuba mix and match. Nak menjadikan image tersebut. Betul. Saya kata Allah susahnya kesiannya. Okay, saya propose dengan dia dan juga saya punya dulu dia guru kanan kemanusiaan lah, Puan Ratni. Sekarang dia ada PK petang. Okay. Saya kata why not kita buat macam ni. Saya ajar mereka menggunakan AI. Okay. So budak-budak seni ni dia akan bina prompt berdasarkan soalan peperiksaan tu dan dia akan keluarkan image tu. So dia just lakak balik lah. So 2 benda dia orang dapat. Tiga. Satu kemahiran ICT, yang kedua bahasa Inggeris mereka improve sebab dia nak bina prompt dia bahasa Melayu kurang sikit kan. Daripada bahasa Melayu tu dia akan translate pada bahasa Inggeris. So bahasa Inggeris pula dia kena murnikan lagi. So di situ dia dah polish dia punya bahasa. Yang ketiga seni. Nampak tak kat situ? Kat situ dah ada banyak benda kita dah cover. Kita dah cover semua kan. Dan benda tu berlanjutan dan menjadi niche area kami jugalah kebitaran. So maksudnya bila ada pelawat atas sekolah, itu antara showcase kami. Termasuklah robotik tadi Cik Mak cerita tu, dia dah pernah menang peringkat kebangsaan yang AI ni. Lepas tu yang YIC, yang Innovator Challenge. So saya sebagai guru ICT dan juga penyelara STEM, kami push. Bukan push dengan cara apa, kamu kau buat tak. Kita tolong dia carikan carikan jurulatih kalau perlu. Macam tu. Itulah dia. So tapi memang betul pun sebab kalau kita tak buat macam itu, macam mana dia orang nak pergi ke depan kan, macam Josh kan. Macam Josh kan. Jadi macam tadi kata kawalan, macam mana kawalan alat tu sasukan. Kalau kita tak seorang. Tapi kan saya tak tahulah, mungkin ni saya sendiri punya pandangan ke apa ke kan. Tapi kalau macam kita macam saya, mungkin saya sebab di peringkat universiti kan, di peringkat universiti pelajar-pelajar pelajar-pelajar di sana memang bawa je telefon jiwas. Phone tu adalah keutamaan mereka. So kalau macam dalam kelas kan, kalau ada apa-apa persoalan apa semua, kita di pihak kita pun kita membenarkan untuk mereka pakai phone. Even assignment pun dah mula orang kata dengan ChatGPT biasalah kan, dengan ChatGPT. Cuma dalam pantauan kita lah bagi exam dan sebagainya. Okay. Dan kelebihan saya nampak juga dari segi membawa phone ni, macam dekat sana, mungkin ini isu yang saya sendiri tak tahu ataupun mungkin apa di dalam pengetahuan saya saja. Dari segi bully. Tak ada. Kurang kot saya rasa. Mungkin dari segi assignment banyak. Orang cakap, orang kata slip partner ke, pembulian dalam assignment tu saya tak tahulah. Itu adalah kita dengar. Tapi segi bully yang kata mendatangkan kecederaan yang teruk tu belum dengar. Kadang-kadang saya terfikir, kan bagus juga kalau sekolah boleh bawa telefon. Okay. Bolehlah saya menjawab. Soalan ni memang sangat-sangat panas. Okay, dia ada 2 cerita. Satu, budak sekolah still budak lah. Kematangan. Jadi dia orang nak mengawal diri mereka ke dalam dunia tanpa sepadan ni sangatlah susah. Betul. Alright. Dan kami pula cikgu ni nak mengawal benda-benda macam tu sangat-sangat susah juga. Alright. Benda biasalah budak kan, bila kita mana yang salah tu lah dia nak buat. Dengan panjat pokok dia panjat. Kan. So samalah juga dengan bila kita bagi alat macam phone ni, dia punya tak tahulah, mungkin level kecerdikan ke ataupun dia punya rasa seronok ke apa semua kan. Wallah alam. Okey, tentang bully. Okey. Saya pernah mengalami satu situasi di mana di sebuah sekolah lah, saya menjalankan satu pertandingan e-sports. Okay, e-sports. Dan of course e-sport guna phone lah. Saya tak boleh nak buat konsol, maka ada tak cukup alat kan. So saya dapat kebenaran daripada saya punya ketua, di mana saya ceritakan kenapa saya buat e-sport. Sebab sebenarnya saya bukan nak menggalakkan budak main game semata-mata. Saya nak langkah pertama saya nak menceritakan kepada budak-budak, selain daripada you main game, di belakang e-sport tu ada kejayaan lain. So I want to tackle them. Pada hari kejadian tu, of course ramai yang buat phone dengan kebenaran saya.
Dan biasalah budak dia cerdik, dia tang lain. So bila kawan-kawan bawa phone, dia ambil yang mana yang bukan budak e-sport ni tadi pun bawa juga. So kalau ada lah ambil kesempatan. So kalau lah ada yang nampak, kawan-kawan nampak, dia takkan report sebab mungkin dia beranggapan dia pun ni budak geng e-sport lah kot. Cuma guru disiplin di situ, dia orang pun susah nak kawal budak kan. So bila event tu berlaku di satu tempat, okay, saya pun mengawal, guru disiplin pun mengawal. We thought that it is okay. Rupanya di sebalik satu blok yang lain berlaku satu kejadian. Mungkin bully lah, bagi dia mengusik. Dia ayat dia mengusik. Alah, cikgu kami usik dia je. Dia mengusik budak tu sampai budak tu menjerit-jerit. Budak tu slow learner. Dia menjerit dan dia rakam pula video. Dan video tu dia pergi upload ke dalam Instagram. Itulah yang menjadi viral dan menjadi kes polis. Sebab Nurtizen Malaysia ni kan. Nurtizen Malaysia. Banyak Nur tu. Nurtizen Malaysia ni dia tak nampak perspektif dari segi budak-budak akal tak ni kan. So actually kejadian tu kategori bukanlah bully yang sampai tahap bau darah tak. Dia cuma mengusik. Biasalah budak-budak lelaki kan, dia mengusik-ngusik dan budak tu terjerit-jerit, dia pergi rakam kan, nak konon-kononnya macam lawak lah. Dia rasa macam fun. Lawak tu saya kata tak cerdik. Tak cerdik budak ni. So kenapa di sekolah kami tak benarkan handphone, itulah dia. Itu situasi sebenar. Situasi sebenar lah. Itu yang saya lalui. Yang sekolah lain lalui, lagilah kita tak tahu kan. Kita apa yang teacher lalui dan sekolah lalui. Kita pergi kat Josh. Josh sebagai pelajar je, dia kata, alamak, dia cakap pasal bully, apa saya nak jawab ni. Josh sebagai pelajar kan. Maybe sebenarnya mungkin ada banyak situasi yang mungkin cikgu tak tahu kan. Mungkin you juga tak tahu dan mungkin you ada dengar khabar kan. So pandangan you tentang device kan. Kan bagus. Tak pernah tak terfikir kan bagus kalau boleh bawa phone. Sebagai Gen Z mesti dah pernah. Cuba Josh terangkan. Jadi sebenarnya bawa peranti ni, bawa telefon ni, kalau peranti. Jadi kalau bawa phone ni untuk seorang Gen Z, untuk pelajar, of course itu adalah semua keinginan. Saya rasa satu sekolah ni, kalau tengah dengar ni mesti semua betul. Jadi tapi kita kena lihat juga daripada segi penggunaan. Apakah kegunaan telefon bimbit tu sebenarnya? Kalau kita sebagai seorang murid nak bawa, kalau dalam madam cakap dalam bidang universiti, perlu untuk tengok soalan ataupun untuk ChatGPT dan sebagainya. Tapi kalau sebagai seorang pelajar, sebagai seorang murid, apa kegunaan dia? Jadi itu yang kita kena lihat sebenarnya. Jadi untuk saya dan bagi saya, membawa phone ni macam tak ada kegunaan juga sebenarnya. Sebab benda tu akan buatkan kita tak nak buat homework. Contoh, kita kata, cikgu tak ada ni, nak buat homework lah. Jadi tapi kalau ada phone, buat homework ke nak main phone? Jadi saya bukan nak memegang isu sensitif, tapi kalau kita melihat kepada jiran kita iaitu Indonesia, Indonesia SMA dia orang boleh bawa device. Yes. Dan kalau kita lihat, nampak tak diorang akan buat TikTok, dan lihat waktu rehat diorang akan buat main game. Diorang takkan study. Jadi kalau kita buat dekat Malaysia, adakah perkara seperti itu akan terjadi? Ya. Saya rasa begitu. Dan kami pengawas pengawas lagi susah nak kawal. Kalau tentang pakaian, disiplin pun sudah buatkan cikgu, apatah lagi pengawas untuk perunsing untuk buat benda tu, apatah lagi kalau kita tambah device, macam mana kita nak kawal? Itu daripada segi saya lah. Tapi kalau yang dengar ni, tolong jangan panas. Jangan panas walaupun you tengah panas. Tapi saya nak membedah sikit lah pada Josh. Saya terpaut dengan kata-kata Josh. Dia kata kalau student bawa device pun, dia kata tak tahu nak guna untuk apa. Itu cabaran cikgu sebenarnya. Cabaran cikgu sebenarnya. Sebab memang dia orang into it. Kalau kita halang, dia akan ke arah itu juga. Betul. So sebenarnya saya lah punya pendapat, kita kena benarkan mereka. Tetapi setiap orang guru kena bersedia untuk memanfaatkan device itu. Memanfaatkan. So macam Josh kata, dia sebagai seorang budak, saya macam no wonder dia boleh fikir tak ada guna dalam pelajaran. Sebenarnya kita sebagai guru boleh guide them. Actually phone ni boleh guna untuk apa. In fact dalam macam Gemini, dia ada learning mode. So kita lah cikgu, sebab kata kita cikgu pendidik ni kena bersedia ke arah ilmu tu tadi.
kemahiran itu supaya budak kita rasa benda tu bermanfaat. Bila benda yang baik kita tak sebarkan, so kejahatan tu yang lebih banyak. Jadilah macam tadi lah. Yes. Okay, balik boleh pada Josh. Satu lagi soalan lah saya nak tanya lah kat Josh kan. Dari segi bully kan, sebab tadi kita dah dengar perspektif dari segi seorang guru, daripada mentor. Okay. So pada Josh sendiri, tadi kata tak ada keperluan. Tak ke rasa once kalau ada device telefon kan, macam you mungkin bagi you ketua pengawas kerja. Tak. Okay tak? Kerja sebagai pengawas, tak ke rasa lebih mudah untuk mendapatkan bahan bukti nak diberikan kepada guru. Once kalau you nampak kes bully depan mata you. Yalah kadang-kadang kita pun takut juga ada orang tengah bully. Kalau kita nak menghalang kan, kadang-kadang kita takut. Itu kalau bully dari segi kekerasan lah. Kita takut kita pun terbabit kena pukul dan sebagainya kan. Mungkin dari segi device yang ada tu boleh record dan boleh bagi kepada ada bukti lah kita kata. So macam mana pendapat Josh sendiri? Untuk bahagian bukti bully sebenarnya, okay, saya setuju dengan pendapat Madam sebenarnya. Tapi untuk menjadikan dia satu bukti, adakah bukti tu akan jadi kukuh? Sebab kita sebab sekarang AI dah boleh edit video. Jadi kita personality murid ni lain-lain. Adakah kita rakam itu ada untuk macam kes teacher cerita ataupun kes ataupun kita rakam untuk kita tunjuk kepada cikgu disiplin ataupun kita rakam untuk kita edit kepada AI. Untuk buat dia lagi teruk dan kita post semata-mata untuk viewers. Jadi itu yang kita kena fikir. Jadi saya rasa itulah mungkinlah challenge untuk cikgu. Godaan banyak. Godaan untuk murid kita itu sendiri kita untuk kita fikir betul tak apa yang kita buat ni. Macam tu. Jadi itu pendapat saya. Tapi untuk menjadikan bukti tu memang tak salah. Memang itu ada benarnya. Tapi kita kena tengok juga budaya. Kita nak pecahkan budaya tu. Budaya. Tapi saya bersetuju juga sebenarnya. Ada kala mungkin kita rasa benda tu bawa device tu bagus, tapi bawa telefon, tapi sebenarnya mungkin benda tu memang orang kata lebih banyak kepada kemudaratan dari peringkat sekolah sendiri. Okey, bila apa yang berlaku di peringkat kami di Fakulti Musa Teknologi Maklumat di USAS. Okey, so di peringkat kami sendiri, student saya sendiri kan, benda tu macam mana nak cakap mungkin sebab kebiasaan mereka di sekolah, mereka tidak menggunakan phone. Jadi bila waktu kita mengajar, mereka membawa budaya yang sama. Melainkan kita kata, okey, saya bagi masa untuk kamu buat dalam masa 5 minit, carilah bahan. Lagi bentangkan ke ataupun apa kan. Jadi waktu itu baru diorang guna. Maksudnya dari segi masa yang sama kita menjaga adab dengan dalam belajar tu sendiri kan. Dan dah sasia. Saya percaya, wah loceng. Boleh makan jom. Okay. So saya melihat benda ni adalah orang kata lebih banyak kebaikan lah di peringkat sekolah itu sendiri. Selain kita kadang kita fikir in fact tentang bully je, tapi sebenarnya dari segi benda lain kita tak nampak. Dia sebenarnya macam ni lah. Device ni kita perlukan satu pasukan. It's not about teachers, it's not about KPM dan sebagainya. Dia merangkumi waris juga, parent juga. So parent dan juga student tu sendiri. So kita kena sepakat why, kenapa kita elakkan. Dan sebab itulah juga contoh bully ni. Bully ni pun kita kena ada awareness pada parent, pada community, kepada budak-budak ni semua segi. Dan dia orang kadang-kadang dia orang tak rasa tu itu bully. Dia rasa macam benda tu melawan. Tapi benda tu dah jadi satu isu. Dan itulah sebabnya kita educate. Kita kena educate dan semua orang bertanggungjawab. Bukan hanya sekolah. Okey. Kita tengok apa yang media ambil ni. Okey, tadi kita dah banyak kita dah bercakap banyak yang dari segi perkembangan dan sebagainya sehingga ke isu-isu sensitif. Walaupun tak adalah sensitif, kita cover lah. Tak cover sangat tu bukan reality. Reality. Ini apa ini so, untuk siri yang kedua podcast kali ni kita ada special box. Okey, so special box ni saya nak minta untuk mentor awak lah. Dia lebih kepada soalan daripada mentor. Okey, boleh tak? Boleh. Okey, kita tolonglah puji usaha saya. Lekat bintang-bintang ni. Tak, saya ingatkan dia nak bagi ubat gula-gula rasa batuk apa. Beria ni katanya ada bintang-bintang ni. Ya, bintang. Soalan pun bintang-bintang nak jawab. Bintang-bintang nak jawab. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah soalannya?
Tu kan saya kan Allah ni maha merancang lah kan. Apa dapatnya Allah tu? ni maha merancang dan Allah lah sebaik-baik perancang. Okay? Jika sekolah ini diberi peluang muncul di kaca TV nasional, mesej apa yang mahu disampaikan? Mewakili pihak sekolah kalau masuk TV, apakah mesej nak disampaikan? Okey, mewakili pihak senang sekolah. Sangat soalan senang. Memang sepadan dengan siapa kami, SMK Raja Sulan dan SRC Digital. Jadi apa yang mesej kami sampaikan? Kami mengajak semua pendidik dan juga semua waris, sama-sama kita angkat kemahiran digital ni untuk anak-anak kita demi masa depan kita. Kita rasa Malaysia ni berjaya. Kita rasa kita ni ada segala-galanya, tapi kemahiran, kepakaran kita masih lagi bergantung kepada orang lain. So dengan menggunakan teknologi yang ada, kita develop anak-anak kita ni dengan kepakaran tertentu, kita embrace mereka, jadikan mereka yang terkedepan dengan pendigitalan. And insyaAllah kita boleh juga jadi macam Jepun, dengan teknologi itu sendiri. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, dah. Itu saja. Okey, ringkas, padat ya. Itu membayangkan tak ada depan TV tu. Membayangkan. Kalau saya masuk TV kan. Okey, disebabkan ringkas dah padat. Cabut satu lagi. Okay, alright. Tapi kita bagi Josh, kalau ada kaitan dengan soalan awak ambil. Kalau tidak, itulah untuk saya rasa memang saya pass terus kot. Cuba tengok. Okay. Wow. Apa soalan dia? Senang. Senang lah tu. Ini mungkin berkaitan. Okay, cuba baca. Jika pelajar sekolah ini diberi peluang bercakap di hadapan Perdana Menteri, isu apa yang patut dibangkitkan? Masalah kena. Awak merancang. Awak merancang. Betul. Kita merancang. Kita merancang. Yes. Okay. Kalau diberikanlah peluang untuk bercakap. You kena ambil fee betul-betul betul-betul ambil fee ada. Kena macam dekat Parlimen lah ni. Parlimen, yes. Dia diberi masa 2 minit je. Baik, jadi kalau diberikan peluang kepada untuk berbicara dengan Perdana Menteri sendiri, isu yang saya suka untuk bangkitkan adalah isu mungkin isu perkauman. Okey. Kerana saya lihat Malaysia sekarang memang kita lihat macam harmoni. Tapi adakah harmoni itu menyeluruh ataupun satu tempat saja? Okey, jadi saya rasa isu perkauman ni memang takkan berhenti jikalau kita tiada penggalaknya ataupun penggeraknya sendiri. Jadi bagi saya untuk dalam peringkat sekolah saja, saya rasa kita patut galakkan untuk mungkin kaum-kaum yang lain untuk masuk kepada sekolah menengah kebangsaan sendiri. Jadi isu perkauman itu kadang-kadang dalam segi AI lah ataupun TikTok, kita melihat ada perkataan yang sangat tidak baik untuk disebutkan. Jadi bila ada remaja ataupun sekolah murid sendiri menyebut sehingga berulang-ulang kali, adakah itu tidak akan mengefek kita punya perkauman sendiri? Walaupun perkataan yang disebut tu efek perkauman dekat luar negara, tapi perkara tersebut ataupun budaya yang negatif ini akan lama-lama akan menjadikan satu isu perkauman di sekolah kerana macam biasa warna kulit. Jadi bagi saya isu perkauman ni sangat penting untuk kita bahas, bukan saja dari segi bukan saja dari segi sekolah, tapi turutlah dalam kalangan yang besar lah terutamanya. Okey, tu je? Okey. Jadi itulah dia kisah cabaran sebagai seorang pendidik lah. So macam mana kita nak embrace dia orang, macam mana kita nak fahamkan mereka. Kita mengajar ni pelbagai kaum kan, pelbagai jenis, pelbagai budaya. Nak memahami tu agak ni. Okey, kita pun dah nak hampir ke penghujung rancangan kita. Penghujung rancangan. Jadi mungkin teacher boleh kata sedikit mungkin nak kata orang kata nasihat lah ataupun mungkin nak bagi inspirasi atau motivasi kepada siapa yang menonton ni sebagai seorang guru, apa yang nak disampaikan sebab yang menonton ni
bukanlah sahaja di peringkat sekolah jurujulan dia. Sebab dia peringkat kita punya FPTN, Universiti USAS, dan mungkin di peringkat orang kata parent, ibu bapa pun akan tengok. Jadi silakan. Okey, baiklah, insyaAllah. Terima kasih Madam Iman. Okey, saya rasakan hasrat saya ialah kita kena sentiasa berkolaborasi. Okay, sekolah dan juga IPTA kena sentiasa berkolaborasi. Sebab hasil di sekolah akan dapat di IPTA ataupun IPTS. Dan juga IPTA, IPTS kena tahu apa yang berlaku di sekolah. Apa cabaran yang kami sedang hadapi. So, bila kita tahu, kita sama-sama sepakat membina komuniti kita, kita akan mendapat sebuah negara yang majulah. Okay, tanpa sebarang. Sekarang ni kita, bila sampai ke IPTA, kata sekolah masalah. Bila sampai sekolah kata, manalah kami tahu apa you all nak. So, we have to collab. That's why kok mana pun we need each other. Apa pun kita kena berada dalam satu pasukan. Itu dia. Dan kalau bab pendigitalan ni, ICT ni memang banyak. Bila kita kata ICT banyak yang buruk. Kenapa banyak yang buruk? Sebab yang buruk itu kita biarkan. So kita kena berjuang sebagai fighters untuk menunjukkan kebaikan ICT ni kepada orang luar. So saya di sekolah sebagai GPICT, Madam Yan di bahagian FPTM. So we do the same thing. Betul. Okay, so apa-apa kita boleh bersama-sama bergerak, insyaAllah. Dan juga di bahagian fakulti saya bukanlah hanya sekadar orang kata wah dah meriah. Tiba-tiba dengar wah dah meriah. Okay, cuti rehat kot? Bukan. Kan? Okay, sip. Okay, di peringkat kami, di fakulti kami pun, bila kata tentang collab tu, okay, saya nak cerita sedikit lah. Di APTM, kita ada banyak program. Dan bukanlah sekadar dari segi Jabatan Teknologi Maklumat, JTM sahaja. Macam tadi saya sebut ada 4 penjenis program kan. Tapi kita ada Jabatan Pengurusan, kita ada juga dari segi untuk business, entrepreneur, marketing, Islamic finance, kita ada takaful, kita ada semua tu. Jadi mungkin bila kata macam itu, betul, mungkin keserasian yang ada di situ dari segi ICT, mungkin boleh kita relatekan dengan JTM, business. Dan selain itu boleh relatekan juga dengan business, entrepreneur dan sebagainya. Betul, sangat betul. Boleh menghasilkan, boom, kata pelajar yang lebih, kita dapat satu future. Kita dapat satu future yang kita sendiri develop bersama. Betul. Kalau kau aku, at the end kita dapat apa pun. Betul. Right. Okay, mungkin Jos sedikit kata diberikan sebagai pelajar, mungkin penggalak apa yang nak berikan, silakan. Tadi kalau dah teacher saya dah tersentuh semua, saya sentuh dalam bidang pelajar saja. Okay, so saya tengok kamera sebab saya nak tunjuk kepada semua murid, pelajar ataupun yang tengok ni ataupun yang masih bersekolah rendah nak masuk ke sekolah menengah, tolong untuk munculkan diri. Sebab ini di mana era yang di mana dan belajarlah digital. Sebab kita tak tahu pada masa akan datang adakah kita masih menggunakan telefon yang sekarang ataupun nanti Google. Sekarang betul. Pun Google dah buat Google Lens kan. Jadi apa yang saya boleh kata, keyakinan memang tak boleh nak buat dalam satu hari. Tapi kita kena cuba. Kita kena sentiasa mencuba dan mencuba. Walaupun kita mendapat kecaman, tapi kita kena anggap benda itu adalah penyemangat bagi kita. Jadi ucapan dari saya atau nasihat daripada saya sendiri, jangan berhenti untuk mencuba perkara yang baru dan let it go. Be yourself. Tak ada perkataan golden. Tadi ada sebut golden katanya. Dan lagi saya. Okay, so saya rasa kita dah sampai ke penghujung kita punya podcast soal LPTM siri kedua bersama dengan sekolah-sekolah terpilih di sekitar negeri Perak. Terima kasih saya kena ucapkan kepada orang kata wakil daripada SMK Raja Chulang Ipoh, iaitu Teacher Lina, dan juga wakil daripada pelajar SMK Raja Chulang Ipoh, Josh kerana sudi bersama dengan saya hari ini dalam podcast soal LPTM USAS untuk siri kedua. Dan kita harapkan orang kata semua penonton yang tengah menonton kita punya rancangan ini rasa seronok, rasa terinspirasi, orang kata rasa bersemangat bila dengar cerita-cerita daripada teacher sendiri, pengalaman teacher, dan juga orang kata apa yang disampaikan oleh teacher dari segi ICT boleh ambil iktibar kan. Sampai juga dengan Josh terangkan katanya kalau kita ni kena orang kata
mencuba sesuatu yang baru. Jadi saya harap penonton di luar sana mungkin orang kata dapat serba sedikit pengalaman daripada perkongsian kita pada hari ini. Dia nak closing dia papah macam tu. Okey, jadi saya kira di sini sahaja dari saya Benda Yan. Tetapi sebelum closing macam biasa, tolong takut apa? Takut semua orang tengah tengok teralik kan. Kalau ada rasa nak drop komen dekat YouTube APTM Yusai, boleh drop komen. Jangan lupa subscribe. Kita masih mencari 1,000 followers, 1,000 subscriber. Okey, jangan lupa untuk follow YouTube APTM Yusai, Facebook APTM Yusai, Instagram APTM Yusai dan juga TikTok APTM Yusai untuk tahu lebih lanjut apa yang berlaku di Fakulti Pengurusan dan Teknologi Maklumat. So, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.